I minta dengan you hari tu apa? Violet kan? Violet. Ini purple. You ni butuh warna ke? Sorry, Puan Nuna. Sorry. Ni, I minta dengan you Min tau. Ini Til. Salah ni. Min, bukan Til. Alah, kalau you tulis banyak-banyak pun tak gunalah. Kalau benda basic macam ni asyik salah aja. Nanti saya betulkan Sorry tau, Puan. Okey. Kejap. T. Okey. Ni. Yang ni. Yang awak tulis semua memang okey sangat. Cuma saya ada buat pembetulan sikit je. Nanti buat balik, okey? Okey, terima kasih, Puan. Sama. Apa tu? Ni apa? Ni. Tabung kilat Kimi. Untuk Kimi. Mak dia masuk hospital. Oh, Mak Kimi sakit. Betul? Dia masuk kerja ke? Masuk, dia ada kat depan tu. Okey, kalau macam tu nanti cakap dekat dia after lunch suruh dia balik pergi jaga mak dia. Okey, terima kasih, Puan. Setiap kali aku memandang wajahmu, setiap kali aku merenung matamu, setiap kali senyum terukir padaku, setiap kali kita meluangkan waktu, aku sangat tahu ku inginkan kamu menjadi suri ratu dalam hatiku. Aku ingin kamu, aku mau kamu. Akulah Dahlia. Yang terpaling cantik, terpaling hot, terpaling berjaya. Setakat pinjam duit mak bapak bolehlah. Kesian kau kan? Mami, Dek, Dahlia nak pinjam duit sikit boleh? Tak banyak pun, 2 juta je. Bolehlah Dek, bolehlah Mami. Puan, wartawan yang nak interview Puan tadi dah sampai. 5 minutes. Okey. So, untuk produk launch kali ni, baju-baju rasa akan diperagakan oleh artis-artis yang famous macam Alicia Amin, Aida Banos, Syakirin, Elizabeth Tan dan Fazura. Dalam kesemua produk launch rasa sebelum ni, suami Puan Nuna, pelakon Hisham Hishamuddin, turut serta menjadi model. Kenapa kali ini tidak? Sebab untuk kali ni, we all hanya fokus pada pakaian wanita sahaja. Takkanlah husband I nak pakai blouse pula. Kelakarlah you ni. Tapi kalau dia tak jadi model untuk rasa, dia dah tak berlakon drama, 2 tahun dah. Dia buat apa je sekarang? I rasa soalan tu tak patut kot. You nak tanya macam tak ada kena-mengena pun dengan produk launch rasa. Tulis pasal company kau je, sendu. Siapa je nak baca aku punya artikel? Apa kau? Tak ada. Tak ada apa-apa pasal saya. Semua ni pasal awak je. Hai, darling. Hai, baby. Lah. Ubat tu dah habis. Saya tak buang. Ubat apa? Ni. Oh, ubat you. I ingat you nak lagi. I nak makan sampah. Ubat dia dah habis kot, you ni. Lah, habis tu sampah you buang lah. Kenapa tunggu I pula?
I lupa nak buang. You tengah free kan, ada dekat rumah. Takkan tak boleh nak tolong buang. Dah banyak kerja lah, banyak email kena reply semua. Banyak sangat email. Banyak sangat job ke? Mestilah job nak audition semua. Ya. Busy sangat balas email sampai buang sampah kecil ni pun tak ada masa. You know what? I punya product launch tu lagi seminggu tau. I stress. You tahu I busy macam mana kan? You nak pergi mana? Nak pergi gym. Syam. Hai, handsome. Hai. Rindu I tak? Ya, rindu. Saya nak tahu tak apa Nuna buat kat I. Apa dia buat pula sekarang ni? Dia tak hormat I langsung tau. Nak tahu tak dia? Dia nak bising I pasal sampah. Padahal sampah tu sampah dia. Dia balik rumah, dia tengok sampah dia masih ada kat atas meja lagi. Lepas tu nak bising kat I, cakap I pula tak buang. Sampah dia pergi buang sendiri lah. Kenapa? Calm down, okay? Sabar. I kan ada dekat sini. Apa kata kita pergi check in? I janji, you akan lupakan semua problem you. How's that? Luna stres sangat ni. Ni dengar cakap ayah ni. Balik sini dulu. Berehat seminggu 2. Nuna mana boleh balik, ayah. Nuna punya product launch tu lagi seminggu. Minggu depan 7 hari. Yes! Lagi 7 hari Sukma Fashion Week tu, ayah. Jangan apa pun tak siap, design pun tak siap. Nuna punya staff, sekali kena marah, sekali buat kerja. Investor Nuna pun dah sibuk tanya macam-macam. Buatnya nanti kalau sales start on, Nuna tak tahulah apa jadi dengan rasa tu, ayah. Alah, berat sungguh tu. Ayah dengar tu. Ya. Nanti kan bila Nuna punya kerja dah siap, dah settle semua, Nuna balik tengok ayah Ya. Baik. Balik dengan Isyam kan? Isyam macam mana? Sihat? Macam tu lah. Macam tu macam mana? Tu lah ya, nak macam mana lagi? Ya, macam tu macam mana? Bukan macam 3, macam 4. Lepas tu 5 lah kan? Lawak tu dah basi lah ya. Dah lah Nuna nak sambung buat kerja. Kerja lagi? Pukul berapa dah ni? Ya, business woman mana ada cuti. Jangan tidur lewat sangat. Habis kerja tu tidur. Ayah tak ikat tau. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam. Lan, Selamat pagi. selamat ya? Ni Pakcik. Apa pula ni menyusahkan diri je ni? Ya susahlah ni. Mak ada masak lebih sikit tu yang kami bagi kat Pakcik tu. Cantik baik kan? Ni baik kau buat sendiri ke ni? Ini saya buat khas untuk Pakcik. Iya ke? Betul. Baguslah usahawan muda je ni. Macam ni yang kita cari ni. Alhamdulillah cukup-cukup makan je Pakcik. Kau merendah diri sangat. Mak macam mana? Sihat dah? Mak, macam itulah ada hari okey, ada hari tak okey. Biasalah Pakcik. Ni kena salam kat mak ya. Pakcik dia tiap hari doakan dia makin sihat dah. Alhamdulillah. Ya. Okey Pakcik, saya naik dulu. Assalamualaikum. Salam. Hello. Kilat. Tengok orang lah.
Okey, selesa. Selesa. Baik. Lan. Lan ni tak lambat ke nak pergi kerja? Mak kena makan dulu, baru Lan pergi kerja. Selagi Mak tak habiskan semua ni, selagi tu Lan tak gerak dari sini. Mak ni sakit, bukannya cacat. Lan tu kena pergi kerja. Mak, kerja tu tak penting pun, Mak. Yang penting, Mak. Lagi pun bukan ada orang beratur pun sekarang ni nak masuk ke dalam tu. Sehari berapa ketul je customer. Jom, Mak, baca doa dulu. Amin. Amin. Apa? Berapa ketul? Berapa Dah ketul. tahu berapa ketul orang datang kedai tu. Yang buka kedai batik kat sini tu kenapa? Mana ada orang datang sini beli batik tahu tak? Tak ada. Habis tu, Mak nak Lan pergi Terengganu buka kedai kat sana. Dah lah, Mak ni passenger ni tak nak duduk hospital. Lan, Mak ni cuma sakit berpinggang je, Lan. Bukannya sakit taun. Mana dah tahu kan. Tahun depan sakit lain pula. Ambu itu mulut dia. Tahun depan lambat lagi lah. Dah, makan, Mak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lapik lah, nanti tumpah. Tapik kat tangan, okey. Lan. Bila lah nak kahwin? Mak ni tanyalah soalan yang sedap sikit telinga Lan ni dengar. Best lah topik tu. Tak adalah. Sebelum Mak pergi kan, Mak nak tengok Lan kahwin. Mak nak pergi mana? Mak nak pergi Amerika? Ke Mak nak pergi London? Ke Mak nak pergi... Ke Mak nak pergi... Aslan. Puan Nur Sikin. Anis tu tak nak ke dekat Lan? Mak, Lan dah banyak kali cakap kat Mak. Lan dengan Anis tu kawan je. Okey? Kawan sampai kahwin boleh kan? Dah, Mak, makan. Berpeluh ni Lan ni, Mak. Baik, Doktor Aslan. Bagus doktor suap. Lain. Makan jom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tu lah makan, aku lapar tu. Apa? Lapar ke doh? Ya doh. Ya betul doh. Betul doh. Sumpah ke doh? Sumpah doh. Kenapa kau selebek doh? Kenapa busuk doh? Bodoh. Kau ni tak boleh lah berdodo. Makin selebet. Ini kau bersama. Kau nak makan apa?
Keharu-keharu. Bertanya pula. Nasi ayam. Bos, nasi ayam is life. Weh, kau nak tahu tak? Hari tu kan, mak aku tak habis-habis suruh aku kahwin dengan kau. Kau? Siapa nak kahwin kau? Kau ingat aku nak kahwin dengan kau ke? Tapi itulah aku dah cakap banyak kali dah dekat mak aku tu. Kau tahulah Puan Nur Ashikin tu macam mana. Masuk telinga kiri, keluar siku kanan. Aku dah tanya dia dah. Faham ke tak? Kalau tak faham, aku nak lukis. Siapa nak kahwin kau? Aku nak kahwin dengan kau. Baby, kenapa tu macam stres ya? Bukan macam, memang stres. Baby. Dah tengok tak drama Takdirku Tanpamu? Apa tu? Tu. You ada mana ada masa nak tengok. Sibuk ni. You Berapa kali I bagi tahu you kan? Ni drama selepas 2 tahun I tak ada job. I buat comeback drama ni lah. Darling, I busy. Tak ada masa nak tengok. Okay? Itulah you lebih sayang kerja daripada I. Mana ada. Sorry lah. Tak payah, sorry. Ya, darling, sorry. Tak payah. Apa ni? Ada say sorry kan? Dalam kepala otak you, tak habis kerja. Habis I ni, suami you letak mana? Dekat lutut you. Dekat dalam store. Syam. Lagi satu, you tahu tak berapa lama dah kita tak tidur sekali? You tahu tak berapa lama? Berapa bulan kita tak tidur sekali? Mesti you tak tahu kan? Berapa lama? Every night I tidur sebelah you. Bukan tidur. Bukan tidur. Maksud I tidur. Ali, I sibuk, you nampak kan? You kena faham I. Nah, itulah. I je kena faham you. You tak faham I pun. Mana effort you nak faham I? Tak pernah. Kan? Siapa cakap? Dah lah. Faham you lah. Syam, darling. Assalamualaikum. Ya, Dato' Alif. Actually, I baru nak call you. I nak cakap pasal yang prep product launch tu. Perfect. I sebenarnya nak pujuk suami I. I stres tau, kerja banyak sangat. Sampai I lupa lah jadi isteri yang baik. Mana tangan you? Ni. You ada tips tak nak pujuk suami? Yelah, I tahulah salah I. Tapi I kan CEO, I busy, tahu kan? Tapi I kesian lah dengan suami I. Bukan I tak kesian dekat dia. Dia baik tau. Ni barulah cantik. Tapi ni saiz S Ada saiz XS tak? Tak, sebab tengok ni. As you can see, body I ni saiz comel-comel je. Ada? Ada, saya pergi belakang cari dulu. Okey. Tak surprise lah kalau dia tahu aku kat sini. Sayang. Hai sayang. Tengok ni. Oh, cantik. Hisham!
terukir padaku. Setiap kali kita meluangkan waktu, aku sangat tahu ku inginkan kamu menjadi suri ratu dalam hatiku. Aku ingin kamu